Nombor 2. Kita try dulu buat soalan objektif. Soalan 1. This one. Okay, soalan 1. Saya buat. Sementara tunggu kawan nak masuk. Apa soalan 1? Soalan 1. A. B. C. D. E. Launch. Okay, right. Ni untuk kelas opsi ni dia tak belajar lagi tau. Ini adalah dalam tajuk struktur homolog. So, saya terang sikit je untuk budak kelas opsi tau. Kesian kat dia orang. So, ini adalah bab 8. So, saya ulang tau, dalam 3x5 ni kita ada tiga tema. Tema pertama, bab 1 sampai bab 7 adalah fisiologi tumbuhan. So, ingat dalam 3x5 kita ada 3 tema. Tema pertama adalah fisiologi tumbuhan. Fisiologi tumbuhan adalah daripada bab 1 hingga bab 7. Yang sekarang kita belajar adalah ekosistem. So, bila ekosistem adalah bab 8 sampai bab 10. And then genetik, kalau saya pewarisan. Pewarisan adalah bab 11 hingga bab 13. So, cadangan saya kalau you guys nak study, korang kena ikut tema. Kalau tema tu tumbuhan, baca semua mesti study pasal tumbuhan. Bab 1 sampai bab 7. So, sekarang kita masuk tema yang kedua, di mana kedua ni adalah tajuknya adalah ekosistem, which is bab 8 dengan hingga bab 10. So, dalam bab 8 ni, saya cerita sikit je. So, tajuk dia biodiversity, dia pecah ada 2 subtopik besar. Pertama, subtopik ni adalah sistem penamaan. Okay, kedua adalah biodiversity. Biodiversity ni macam kita dah terang lagi terang, dia adalah adalah benda hidup, diversity adalah kepelbagaian. So disebabkan banyak sangat benda hidup, okay, so kita kelaskan benda hidup tu. Itu adalah dalam topik 8.1. Dalam 8.2 kita cerita biodiversity ni, apa dia punya kelebihan biodiversity. Now, ada satu tajuk, ini adalah sebahagian fragmen daripada evolusi. So, dalam evolusi ni kita ada satu tajuk namanya pokok filogeni. Apakah maksud pokok filogeni? Adalah sejarah evolusi suatu spesies atau sekumpulan organisma. Okay, di mana dia nak cakap perkelasan filogeni ni dia kata nak menunjukkan hubungan evolusi. Okay, hubungan evolusi dalam kumpulan yang sama. Okay, contoh, ini adalah hubungan evolusi dalam satu kumpulan which is adalah mamalia. Di mana dalam kumpulan mamalia ada satu struktur homolog, maksudnya struktur yang sama. Di mana kita nak cakap macam ni, mamalia ada persamaan, which is semua ada anggota hadapan. Tetapi anggota hadapan ni fungsinya berbeza-beza. Maksudnya, pokok filogeni ni merujuk kepada dalam kumpulan yang sama, which is dalam gambar ni adalah mamalia. So, mamalia ni dia share satu ciri yang sama. So, ciri yang sama kita panggil dia homolog. Apakah ciri yang sama? Semua mamalia mesti ada anggota hadapan ataupun dia mesti ada tangan. Cuma, struktur homolog ni dia punya fungsi berbeza-beza untuk setiap kelas. Maksudnya kalau manusia, apakah fungsi anggota hadapan dia? Adalah untuk makan. Tangan tau. Anggota hadapan ni sebenarnya kita punya tangan. Kalau lah untuk kucing, untuk dia tangkap. Kalau lah untuk ikan paus, untuk dia berenang. Kalau kelawar adalah untuk dia terbang. So, pokok filogeni adalah hubungan evolusi dalam kumpulan yang sama. Di mana apakah yang kita perhatikan? Kita perhatikan adalah struktur yang sama, which is struktur homolog. Dalam kes ni, kita kata semua mamalia mesti ada bahagian tangan, anggota hadapan. Cuma, fungsinya adalah berbeza-beza. Okay, baru masuk soalan. Okay, soalan dia. Nombor 1. Rajah 21 menunjukkan struktur homolog anggota hadapan dalam organisma yang berlainan. Ni sama je. Ini ni kita nak kata dia dalam kelas yang sama, which is adalah mamalia. Apakah kesimpulan yang boleh diperolehi daripada struktur homolog? Saya kata homolog adalah ciri yang sama, tetapi fungsinya adalah berbeza. Dan dia adalah kita cari dia adalah daripada kumpulan yang sama. So dekat sini, apakah jawapan yang sesuai? Adakah A? Okay, pertama. 1. Semua organisma berasal daripada leluhur yang berbeza. Okey. Kedua, fungsi anggota hadapan semua organisma adalah sama. Ya ke sama? Ketiga, struktur anggota hadapan digunakan dalam pengkelasan filogeni. Keempat, menunjukkan sejarah evolusi dan hubungan evolusi dalam pelbagai spesies. Okey, so awak teka, saya bagi awak masa. Jawapan dia apa?
Soalan 1 tu teka jawapannya apa. Korang tekan kat tepi sikit. Ini dalam buku teks kita kan adalah pada muka surat filogeni. Allahu Akbar. Okay. Muka surat 153. Muka surat 153. Okay, homolog. Apakah itu homolog? Homolog maksudnya ciri yang sama. Jika ciri dia sama, fungsinya sama tak? So kita nak tengok apakah jawapan yang betul. So kat sini baru seorang je berani vote. So saya ada 9 orang. Awak jangan rasa takut tau. Benda ni adalah anonymous. So bila anonymous, basically tak ada siapa pun tahu. Tekan je. Full tu. Yup. Okay, baru 2 orang. Okay. Okay, soalan dua. Okay, siapa yang tak ada kertas tu, saya tunjuk ni lah. Ni lah. Apakah kesimpulan yang boleh diperolehi daripada satu homolog anggota tersebut? Maksudnya ini. Ini semua adalah dalam kumpulan yang sama, which is namanya adalah kumpulan mamalia. Ini mamalia. Kita nak kata mamalia ni ada satu struktur homolog yang sama di mana dia ada anggota hadapan. Ciri dia sama, fungsi dia sama tak? That's the question. Okay, A, B, C, D. Saya dah mula rasa stres. So tadi dalam guru doktor muda, cara-cara menguruskan stres. Nanti saya share kat awak. Okay. Okay, right. Alhamdulillah. Dah ada 3 orang vote. Kenapa semua orang tak berani nak vote? Korang tahu tak nak vote macam mana? Baru 3 orang yang vote untuk soalan ni. So saya ulang tau. Ni soalan 1 ni. Kan dia kata Darjah 2.1 menunjukkan struktur homolog anggota hadapan dalam satu organisma yang lain. Tapi semua kumpulan yang sama. Which is kumpulan mamalia. Apakah kesimpulan yang diperolehi daripada struktur homolog anggota hadapan tersebut? Pertama, betul tak? Semua organisma berasal daripada leluhur yang berbeza. 2. Fungsi anggota hadapan semua organisma adalah sama. Adakah awak setuju? Ketiga, struktur anggota hadapan digunakan dalam pengkelasan filogeni. So, daripada gambar ni betul tak? Anggota hadapan tak ni semua? Keempat, menunjukkan sejarah evolusi dan hubungan evolusi pelbagai spesies. Okay, right. So, ada 4 orang yang vote. So, ada seorang yang vote adalah B, ada 2 orang vote C, seorang vote C, 2 orang vote C. Okay, so jawapan yang betul. Okay, ni susah ni. Okay, so siapa jawab D? Tahniah. So betul, jawapannya adalah D. So, D. Kenapa D? Struktur yang gambar depan gambar ni, ini adalah anggota hadapan. Menunjukkan sejarah evolusi, evolusi dalam pelbagai spesies. Ya. Dia adalah leluhur yang sama, which is dia adalah leluhur mamalia. Tetapi spesies dia berbeza. Ingat tak? Ini adalah spesies manusia. Ini adalah kucing contoh. Ini adalah kononnya, ini adalah saya tak ingat. Ini kononnya adalah fish lah. So jawapannya adalah di Denmark. Okay, next one. Soalan favourite korang. Gitar nitrogen. Okay, now dalam bab 8, kita cerita adalah mengenai biodiversity. Biodiversity ni kita nak cerita pengkelasan benda hidup. So dalam biodiversity ni, pengkelasan ada 2 jenis pengkelasan. Satu, kita kelaskan benda hidup ni semua kepada 6 alam. Daripada yang paling ringkas, which is kita ada Archaebacteria, Eubacteria, sampailah yang paling kompleks namanya adalah Animalia. So pengkelasan alam ni adalah untuk semua organisma. Tetapi kalaulah untuk mikroorganisma, kita kelaskan mikroorganisma kepada this one. Which is mikroorganisma ni kita boleh kelaskan kepada bakteria, protozoa, alga, kulat dan virus. So kalau awak nampak yang ini adalah pengkelasan untuk microorganism, which is adalah organisma kecil. Okay, tapi kalau ini adalah pengkelasan untuk semua benda hidup. Okay, now kita tengok soalan. Now, tadi saya kata pengkelasan kita tengok ada 2. Satu adalah alam, satu adalah mikroorganisma. So, kenapa kita belajar kita nitrogen? Sebab dalam kita nitrogen ni, kita nak cerita adalah pasal peranan mikroorganisma jenis bakteria. Okay, so dekat dalam
kita nitrogen ni ada dua jenis mikroorganisma yang terlibat. Pertama adalah kulat, kedua kulat, kedua adalah bakteria. Now, cerita dia adalah macam ni tau. Kita nak tukar nitrogen ni, gas nitrogen ni menjadi nitrat. Nitrat ni macam baja dalam tanah di mana ia akan diserap oleh tumbuhan. Okay? Now, cerita dia awak kena hafal macam ni tau. Dalam gambar ni, saya bagi awak yang hafal senang. Katakanlah semua benda hidup akan mati. Okay, mati ni katakanlah bangkai. Kita tahu bangkai ni nanti dia akan mereput. Siapa yang akan reputkan dia adalah kulat ataupun bakteria pengurai. So, bangkai ni kan bau busuk kan? So, bangkai akan berubah menjadi apa? Bangkai akan berubah atau benda-benda dah mati akan berubah menjadi amonia. Siapa yang dapat tukar bangkai ataupun semua organisma mati ni menjadi amonia, itu adalah kulat. Lepas tu, amonia ni pula dia akan ditukar menjadi nitrit. Okey, mikroorganisma apa yang terlibat dekat sini? Ini adalah bakteria, namanya adalah Nitrosomonas. Okey, daripada nitrit ni nanti, nitrit ni akan ditukar menjadi nitrat. Siapakah yang tolong tukar? Namanya bakteria tu adalah nitrofikasi. Kesimpulannya, nitrogen ni perlu ditukar menjadi nitrat. Tapi nak proses tukar nitrogen menjadi nitrat ni banyak prosesnya. Okay. Now, pertama, kalau awak kena tahu, saya ambil yang satu je, pasal benda dah mati. Semua benda mati akan menjadi amonia. Sebab tu bau dia busuk. Siapa yang dapat tukar bangkai ni jadi amonia, itu adalah kulat. Kemudian amonia akan ditukar menjadi nitrit melalui proses nitrifikasi. Nama bakteria dia adalah Nitrosomonas. Tapi nitrit ni belum ringkas lagi. Dia perlu lagi ringkas. So nitrit ni akan ditukar menjadi nitrat. Nama bakteria dia adalah Nitrobacter. Tapi proses dia sama tau. Ini nitrifikasi, ini pun nitrifikasi. Cuma amonia nak tukar menjadi nitrat, nama bakteria tu adalah Nitrosomonas. Kalau nitrit menjadi nitrat, nama bakteria tu adalah Nitrobacter. Soalan. Okay. Okay, apakah nama bakteria P dan Q? Oh, sebelum tu. Ada nitrat yang akan ditukar menjadi gas nitrogen. Nama dia adalah bakteria pendinitratan. Okay, ditukar jadi gas balik. Okay, now. So, soalan nombor 2. Apakah bakteria P dan juga bakteria Q? P tu apa? Q tu apa? Oh, bakteria Q ni. Okay, ada satu bakteria, namanya kita panggil dia bakteria pengikat nitrogen. Dia tinggal kat mana? Dia tinggal dekat pokok legium. Okay, ataupun saya cerita lagi sekali tau. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita lagi sekali. Nitrogen boleh ditukar menjadi ion nitrat. Dalam gambar ni, nitrogen ditukar macam, subhanallah, saya tarik balik. Macam mana nitrat terbentuk? Nitrat terbentuk melalui dua cara. Satu adalah gas nitrogen, okay, akan ditukar menjadi nitrat. Ini bakteria apa? Namanya bakteria pengikat nitrogen. Kalau bangkai yang dah mati ni pun akan ditukar menjadi nitrat. Tapi prosesnya, bangkai ni organisma yang mati, dia kena tukar menjadi amonia. Amonia kena tukar menjadi nitrit dia tukar menjadi nitrat. Jadi saya tak nak terang panjang-panjang. Nanti saya jumpa depan-depan. So dekat sini, ada 7 orang vote. So, yang vote P, bakteria pendinitratan. Okay, ada 7 orang vote A, 5 orang, B adalah 2 orang. So tak ada vote C, tak ada vote D. So betul. So sebab saya dah terang. So P ni apa? P adalah bakteria pendinitratan. Manakala Q adalah bakteria apa? Dia adalah bakteria pengikat nitrogen di mana dia tinggal dalam pokok legium, kacang legium. Okay, next question. Now, antara yang berikut, yang manakah dikelaskan sebagai eubacteria? Ini adalah alam. Alam ada 6. Soalan 3. A, B, C, D. Okay, launch. Ini soalan 3. Antara berikut yang manakah dikelaskan sebagai eubacteria? Okay. Archaebacteria dengan eubacteria ni kedua-duanya adalah bakteria tau.
Bezanya adalah Archaebacteria adalah bakteria yang dinding selnya bukan peptidoglikan. Dia paling primitif. Kalau Eubacteria adalah bakteria yang kebanyakannya ada. Maksudnya dinding selnya diperbuat daripada peptidoglikan. Lexo, 4. Okay, baru ada 2 orang yang vote. Try. A, B, C. So, nama pun Archaebacteria kan? Sorry, Eubacteria. So, jawapan dia mesti bakteria. So, antara A, B, C dan D, mana satu kita consider sebagai bakteria? Antara organisma berikut yang manakah dikelaskan sebagai Eubacteria? Adakah A, amoeba, B adalah mucor, C adalah virus, D adalah Streptococcus species. So, apakah jawapan dia? So, nombor 3 jawapannya adalah tahniah. Jawapannya adalah D. Now, virus ni kita tak masukkan dia dalam alam tau. Kenapa virus ni tak kita masukkan dalam alam? Sebab dia kan ada separuh ciri benda hidup. Dia sebenarnya, virus ni kita tak consider dia sebagai ciri benda hidup tau. Kita tak panggil dia living thing. Dia masuk dalam badan, perumah baru dia hidup. So, virus, we not consider virus as a living things. Tapi dia ada sebahagian ciri benda hidup. Apakah sebahagian ciri benda hidup? Virus tu bila masuk dalam host, baru dia tunjukkan sifat dia sebagai ciri hidup. Tetapi kalau dalam keadaan luar macam ni, dia tak hidup. Contohnya dekat tangan kita ni ada banyak bakteria ke virus. Tapi dia tak hidup. Bila dia masuk dalam badan perumah, baru dia hidup. So, bakteria tak masuk mana-mana 6 alam. Sebab dia ada ciri benda hidup sikit, ciri bukan benda hidup. Okay, so tahniah jawapannya adalah D. Now, pernyataan berikut adalah mengenai kita nitrogen. Ingat tak? Amonium ni asalnya daripada mana? Asalnya adalah daripada bangkai haiwan mati. Haiwan atau tumbuhan mati. So, haiwan tumbuhan mati ni akan ditukar menjadi amonia oleh fungi ataupun bakteria pengurai. Lepas tu daripada amonia, dia akan ditukar menjadi ion nitrit. So, apa nama bakteria tu? Kemudian daripada ion nitrit ni nanti dia akan ditukar menjadi nitrat. Okay, kedua-dua ni apakah persamaan bakteria ni? Dua-dua ni bakteria proses dia sama je tau. Ini adalah nitrifikasi. Nitrifikasi. Ini juga also nitrifikasi. Tapi nama bakterianya berbeza. Okay, so jawapannya soalan apa ni? Soalan nombor 4. So teka, apakah soalan nombor 4? Soalan nombor 4 apa? So amonia asal daripada apa? Asal daripada bangkai. Bangkai tu akan diurai oleh bakteria atau bakteria atau fungi menjadi amonia. Kemudian amonia ni akan mengalami nitrifikasi oleh bakteria K menjadi nitrit. Tapi belum ringkas. Nitrit ni akan ditukar menjadi nitrat, proses nitrifikasi. Tapi nama bakteria je lain. So, nama bakteria tu ada kat sini tadi saya ada terang. So, nama dia adalah Nitrosomonas. So, amonia, Allahu Akbar. Kalau sini kan, ini kan, bakteria ni, kalau menjadi ni, ini namanya bakteria dia Nitrosomonas. Kalau ni adalah Nitrobacter. Right. So, jawapannya, apakah bakteria K? Tahniah. So, semua orang jawab betul. Ada 6 orang, semua betul. Which is jawapannya adalah ni. Okay, Azobacter ni saya lupa lah. Azobacter. Okay. Now, Rhizobium ini dekat dalam pokok legium. Pokok ke kacang. Kalau saya tak silap, Azobacter ni pun dia boleh tukarkan gas nitrogen menjadi amonium. Cuma bezanya Azobacter dengan Rhizobium, Azobacter ni dia hidup bebas dalam tanah. Tapi kalau Rhizobium, rumah dia dekat pokok kekacang. Tapi fungsi dia dua-dua sama. Dapat tukar gas nitrogen menjadi ion amonium. Okay. Now, yang manakah benar? Tadi kan kita belajar pasal pengkelasan tau. Pengkelasan tu dia bermula dengan paling besar, ini kita panggil dia adalah alam. Okay. Paling spesifik bawah ni, ini kita panggil dia adalah sebagai spesies. Okay, cara nak ingat, saya ingat daripada bawah tau. Special girlfriend
order, KFC, price, lepas tu ayam. Okay. Okay, saya rasa betul lah ni. So, ni adalah S adalah species, genus, family. This one adalah order. This one adalah class. Ini adalah alam. Senang kata kita kelaskan semua benda hidup ni kepada 6 alam. Tapi kita akan kecilkan dia sampai bawah. Contoh, apakah persamaan antara manusia, helang, burung, ni semua itu adalah dalam alam yang sama, animalia. Tapi kalau kelas, kita adalah kelas mamalia. Tapi kalau kita spesies kita adalah homo sapien. Makin ke bawah, maksudnya hubungan genetiknya makin rapat. Okay. Contoh, kalau kita dengan orang hutan berbanding dengan ular, mana satu hubungan genetik dia lebih rapat adalah orang hutan. Sebab kita adalah dalam family yang sama. Tapi kalau kita dengan ular, kita punya persamaan genetik hanyalah sama dekat bahagian, if I'm not mistaken, adalah phylum. Maksudnya bertulang belakang. Okay. Now, antara manakah yang benar mengenai P, Q, R dan S? So, P ni apa? P adalah alam. Q adalah kelas, R adalah order, S adalah spesies. Apakah maksud spesies? Maksud spesies ni kalau dikahwin antara dia orang boleh dapat anak. Okay. Yang manakah benar? P mempunyai bilangan organisma yang terbanyak. P. Makin atas, makin banyak. So, ini kan, kalau alam ni, makin ke atas ni, bilangannya banyak. Makin kat bawah, bilangannya makin sikit. Okay. So, R mempunyai bilangan spesies yang lebih daripada P, Q dan berbanding P dan R. Mempunyai bilangan spesies daripada P dan R. Adakah setuju? Awak kena ingat. Makin ke bawah, bilangan organisma atau spesies makin kurang. Okay. Now, R mempunyai bilangan spesies yang lebih banyak daripada P dan Q. Lepas tu, dia kata dekat sini, organisma-organisma dalam S berupaya membiak sesama sendiri untuk menghasilkan zuriat yang subur. Nombor 4, organisma dalam Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding dalam R. Okay, so teka, apakah jawapan yang sesuai untuk soalan 4? Soalan 4 ke? Atau oh ni alamak ni soalan 5 eh. Saya belum buat lagi ke? Astaghfirullahalazim. Okay, soalan 5. A B C B. Okay. Launch. Okay, ni soalan 5 tau. Jawapannya. Saya kecilkan sikit tau. Saya takut tak nampak. Rajah 15 menunjukkan sistem hierarki pengkelasan organisma. Ia bermula dengan kita ada alam, phylum, kelas, order, family, genus dan juga spesies. Saya ulang. Makin dia ke bawah, bilangan organisma adalah makin kurang. Makin ke atas, bilangan organisma atau spesies makin bertambah. So, soalan ni, P mempunyai bilangan organisma yang banyak. Okay, adakah awak setuju? Kemudian dia kata dekat sini adalah R mempunyai bilangan spesies yang lebih banyak daripada P dan juga Q. Nombor 3, organisma S berupaya membiak sesama sendiri untuk menghasilkan zuriat. Zuriat adalah anak. 4, organisma dalam Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding R. Q ni mempunyai banyak ciri sepunya berbanding R. So, jawapan awak teka jawapan yang paling sesuai apakah dia? So, ada yang jawab A, ada yang jawab B, ada yang jawab C, ada yang jawab D. Okay, so saya cakap A tu betul tau. A ni betul. Sorry, nombor 1. Sorry, subhanallah. Yang ni betul tau. P mempunyai bilangan organisma yang banyak ni betul. Lepas tu saya tambah sikit. S ni adalah spesies. Spesies ni boleh menghasilkan anak. Ini juga adalah betul. So, jawapan yang betul sebenarnya adalah
Awak tengok sini. A, B, C dan D. So 12 orang yang vote. So ada seorang vote A, ada 10 orang vote B, ada seorang je vote C. So tahniah kepada yang vote B. So betul. Now, kalau nombor 4 tu, kenapa salah? Ni salah. Organisma Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya. Sepunya berbanding R. Sekejap. Nombor 4 ni macam betul. Tetapi 3 ni salah. 3 salah. Organisma S. 3 betul. Jap. Madiana. Ni betul. Ni betul. Ni salah. So, ni salah. Ini salah. So, nombor 4. Organisma dalam Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya. Organisma dalam Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding R. Dia punya skema bagi kat saya B tau. Saya rasa macam betul. Organisma Q berkongsi lebih banyak ciri sepunya berbanding organisma dalam R. Ni nanti saya kena cek balik. Tapi dekat dalam skema jawapan dekat sini adalah B, Brazil. Saya ambil B tau. Alright. Okay. Right, sorry Now, next one. Okay. Now, rajah 4.2 menunjukkan organisma yang terlibat dalam kitar nitrogen. Okay. Okay, cerita dia kalau keluar soalan periksa SPM, awak tak hafal pun tak apa tau. Okay, cuma awak kena tahu konsep dia je. Okay, dalam kes ni kita tahu organisma X ni apa, ini adalah kulat tau. Ini adalah kulat. So, soalan ni dia cakap macam ni. Terangkan kesan kepada kitar nitrogen jika tiada kulat. So, tadi kita kata kalau dia tak ada kulat, ada gas amonia tak? So, jawapan dia semua akan jadi tak tau. So, dalam kes ni dia akan cakap macam ni. Organisma X tidak dapat menukarkan protein haiwan ataupun tumbuhan menjadi amonia. Ataupun kita kata, kan, kandungan amonia dalam tanah menjadi kurang. Ni 3 markah tau. So, bila kandungan dia kurang, ingat tak yang saya kata, benda dah mati ni, benda mati, dia akan tukar menjadi amonia. Daripada amonia, dia akan menjadi nitrit. Nitrit, dia akan bertukar menjadi nitrat. Nak tukarkan bangkai ni menjadi amonia, ini adalah kerja kulat. So, sekarang, kulat dah habis. Kulat mati. So, bila kulat mati, apa kesannya? Kesannya, amonia akan jadi kurang. So, bila amonia kurang, apa lagi kurang? Nitrit akan jadi kurang. Nitrit menjadi kurang, nitrat juga kurang. So, bila nitrat ni kurang, apa kesannya? Nitrat ni, kuranglah nitrat diserap oleh tumbuhan. Nampak tak jawapan dia? Kalau dia kata negatif, jawapan kita semua negatif. So, dalam kes ni, organisma X tidak dapat menukarkan protein haiwan menjadi amonia. Ataupun kita kata, kandungan amonia menjadi kurang. So, poin kedua adalah amonia tidak dapat ditukar menjadi nitrit. Ataupun kita kata kandungan nitrit menjadi kurang. Kemudian nitrit tidak dapat ditukar menjadi nitrat. So, kita kata kandungan nitrat adalah kurang. Menyebabkan pokok ataupun tumbuhan kurang serap nitrat. So, jawapan dia semua jadi negatif je. Now, so far sampai sini okey? Okay Right, saya ambil yang skip je sebab malam-malam ni saya tak nampak awak tau. So, now dekat sini. Okay, soalan dia berdasarkan X. X tu kita panggil apa? Ingat tak? Ni special, ni huruf S, sini G. Okay, so dia kata dekat sini, alam. So, awak teka ni alam apa? Kalau kita kata chordata, mamalia, alam tadi ada 6. Kita ada plantae, eubacteria, archaebacteria, fungi, protista, animalia. So basically kalau awak nampak chordata, mamalia, confirm lah ini adalah animalia. Okay, so ini adalah genus. So, X apa? X adalah genus. Y apa? X itulah genus. Y adalah animalia. Alright. So, cara penulisan saintifik, nama saintifik
adalah kita buat macam mana? Kita tulis ni dulu. Nampak tak? Jenis kat depan, belakang adalah spesies. Cara tulis yang betul adalah Panthera, belakang semua huruf kecil. Tigris. So garis, garis. So ditanya dekat sini. Apakah nama saintifik bagi harimau Malaya? Jawapannya adalah Panthera tigris. Panthera ni ada banyak tau. Kalau saya tak silap, kucing pun Panthera tau. Leopard pun Panthera. So senang kata, semua kucing-kucing adalah dalam jenis yang sama, which is kita panggil dia sebagai Panthera. Okay, now. Berdasarkan jawapan anda, terangkan sistem tata nama. So kita kata ada dua perkataan. Ni jawapan dia. Okay. Nama saintifik terdiri daripada dua perkataan. Perkataan pertama adalah jenis, perkataan kedua adalah spesies. Okay, dah. Now, saya nak masuk bab 9. Now, bab 9 ni cerita dia adalah pasal apa? Bab 9 tajuknya adalah mengenai ekosistem. Okay, now saya nak cerita satu je malam ni. Saya nak cerita ekosistem paya bakau. Sebab paya bakau ni quite famous. Okay, paya bakau ni kita expect dia keluar, which is keluar tahun lepas. Soalan bahagian 2, tapi sikit sangat. Now, so dalam ekosistem paya bakau, so ingat, apakah yang dimasukkan sebagai ekosistem? Ekosistem ni sebenarnya adalah terdiri daripada dua perkataan, which is dia adalah interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Okay, now, dalam bab 9, kita cerita pasal ekosistem. Tadi macam kita belajar dalam bab 8, biodiversity stand for bio benda hidup. Diversity adalah kepelbagaian. So, bila kita kata biodiversity adalah kepelbagaian benda hidup. Dalam bab 9 pula, kita nak cerita pasal ekosistem. Ekosistem ni pun ada maksud. Ekosistem ni sebenarnya apa? Ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Benda hidup contohnya adalah macam tumbuhan, which is pengeluar. Macam haiwan adalah pengguna. Macam bakteria, dia adalah pengurai. Kalau komponen abiosis bukan hidup, bukannya jawapan awak kayu, kerusi, bukan. Abiosis adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan biosis itu hidup. Apakah itu? Iklim mikro, kelembapan udara, nilai pH, suhu, keamatan cahaya dan juga topografi. So kesimpulan malam ni saya cerita ni je. Apakah itu ekosistem? Ekosistem adalah interaksi antara biosis, which is benda hidup, dan juga abiosis, benda bukan hidup. Apakah contoh biosis? Contoh biosis kita boleh kelaskan kepada 3. Which is kita ada pengeluar wajib tumbuhan, pengguna adalah haiwan, pengurai adalah bakteria. So ini komponen hidup. Kalau abiosis, faktor-faktor yang boleh menyebabkan benda hidup tu boleh survive. So kita ada iklim mikro, kelembapan, nilai pH, suhu, keamatan cahaya dan juga topografi. Let's go, kita tengok latihan. Okay, now. Okay, ini macam yang kita kata. Kalau bawah ni, ini kita panggil dia adalah sebagai pengguna. Contoh tau, saya ambil satu je. Okay, ini adalah satu rantai makanan. Saya bina musang akan dimakan oleh tiger. Bukan lion. Lion apa? Singa. So, ini kita panggil dia adalah sebagai rantai makanan. Daripada rantai makanan, kita boleh bina dia dalam bentuk piramid. Piramid ni ada 3 jenis. Dalam kes ni, piramid ni adalah piramid biojisim. Maksudnya kita timbang semua berat dia orang. Okay. So, awak tengok daripada gambar ni. So, kalaulah daripada gambar ni, macam kita kata, makin kat bawah, tenaganya banyak. Makin kat atas, tenaga dia atau bilangannya adalah sikit. Oh, ni biojisim pakai kg tau. Sebab dia pakai jisim. Now, kenapa dekat bawah ni, awak nampak dia banyak, berat, banyak. Sebab bilangannya banyak. Rumput ni banyak. Bilangan adalah banyak. Makin ke atas, bilangannya adalah sedikit. Bilangan organisma sedikit. Sebab tu awak nampak hanya 1 kg je. Sebab dalam piramid makanan, yang paling atas tu ada 1 organisma je. Paling bawah ni, organisma dia paling banyak. Sebab tu awak nampak, jisimnya adalah paling banyak, which is 1000 kg. Kalau paling atas, itu adalah kita panggil dia 1 kg. Sebelum saya terlupa, yang ini, kita panggil dia, kalau tangga yang pertama, ini kita panggil dia adalah sebagai arastrof yang pertama. Arastrof pertama.
So, pengeluar mesti araf pertama. Yang makan pengeluar, ini adalah araf kedua. Okey, yang makan pula herbivore ni, ini kita panggil dia adalah sebagai araf yang ketiga. Paling atas adalah araf yang keempat. Biasanya rantai makanan tak akan panjang. Sebab dia punya kandungan biogesim tu makin lama makin sikit. Now, soalan dia, saya buat soalan satu tau ni. Antara berikut yang manakah betul mengenai piramid tersebut? Okay. Right, siapa baru masuk ni? Okay, now. Right, saya ambil kripul. Bagus ni korang masuk juga. Soalan satu. Tania. Okay, A, B, C, D. Okay, launch. So, ingat tajuk ekosistem. Dalam tajuk ekosistem, kita kata ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup. Benda bukan hidup ni macamlah faktor-faktor dia, macam pH. So, sebenarnya ini adalah piramid biogesim. Piramid biogesim ni kita bina daripada apa? Kita bina adalah daripada rantai makanan. So, piramid biogesim ni nak cakap apa? Interaksi antara benda hidup. Okay, so daripada rantai makanan, kita bina dalam bentuk piramid. Ingat, piramid ni awak ingat, base bawah dia adalah besar, atas adalah kecil. Maksudnya makin ke atas, bilangan organismanya sikit. Makin ke bawah, bilangan organismanya adalah besar. Makin ke atas, bilangan organisma sikit, tenaga pun sikit. Kat sini, organisma sikit, bilangan sikit. Apa yang besar? Saiz je besar. Saiz organisma sahaja yang besar. Tapi tenaga sikit, bilangan sikit, saiz sahaja yang besar. So, antara yang berikut yang manakah betul mengenai piramid tersebut? Soalan satu. Tenaga makin bertambah, salah. Makin bawah tu makin sikit, tinggal 1 kg je. Jisim kering bertambah apabila menuruni, betul. Bilangan organisma akan berkurang apabila menuruni, salah. Dia sepatutnya makin bertambah. Saiz organisma berkurang apabila menaiki, salah. Dia makin bertambah. So, ni senang je soalan form 2 kot. Korang dah belajar form 2 kot. So, tahniah. 8 orang yang vote, semua jawapannya adalah B, Brazil. Tahniah. Now, kita tengok trial Terengganu. Okay, now trial Terengganu. Okay. Trial Terengganu. A, B, C, D. Okay, launch. Okay, katakanlah dekat sini. Ingat tak? Dalam setiap aras trough yang dapat dipindahkan ke trough yang seterusnya hanyalah 10%. Kalau kat bawah ni producer adalah 1800 kilojoule, atas dah tinggal 180. Kalau paling atas ni pula dah tinggal 18 kilojoule. So, apakah jumlah tenaga pengguna primer? So, maksudnya 10% je. Daripada pengeluar ni, dia nak pindahkan ke primer hanya 10% saja. So, jawapannya apa? Senang je. 10% sahaja. Ni mesti semua betul. Okay, ni untuk kelas UPSI awak ingat macam ni tau UPSI. Katakanlah 1, 2, 3. Kalau dekat sini, tenaga dekat sini ni kan. Katakanlah saya mulakan tadi dengan rumput. Ini adalah rumput. Rumput dimakan oleh arnab. Arnab dimakan oleh musang. Musang akan dimakan oleh singa. Okay. Now, jumlah tenaga yang dapat dipindahkan, ini kita panggil dia aras trough pertama. Ini aras trough kedua. Ini aras trough ketiga. Ini adalah keempat. Now, jumlah tenaga yang dapat dipindahkan adalah 10% saja. Maksudnya kalau dekat sini ada 1800, awak buang kosong, sini ada jadi 180, sini jadi 18, sini jadi 1.8. Lebih kurang macam tu. So, hanya 10% saja. So, dekat sini siapa orang yang vote? Awak teka-teka. So, ekosistem. So, awak ingat ekosistem adalah interaksi antara benda hidup dengan benda bukan hidup.
So piramid ni sebenarnya merujuk kepada apa? Interaksi di antara benda hidup tu. Okay, so interaksi tu kita boleh tengok daripada apa? Kita boleh tengok dalam bentuk rantai makanan. So rantai makanan. So kita ada rumput dimakan oleh arnab. Arnab dimakan oleh musang. Musang dimakan oleh singa. Daripada rantai makanan, kita boleh buat dia adalah dalam bentuk piramid. Di mana piramid ada 3 jenis. Satu adalah piramid bilangan, piramid tenaga dan satu lagi piramid biojisim. So dalam kes yang ini adalah piramid tenaga. So jawapan yang betul, tahniah, semua orang dapat jawapan yang betul. Jawapannya adalah di Denmark. Okay, now dalam tajuk ekosistem ni kita belajar satu je ekosistem. Which is kita belajar mengenai ekosistem paya bakau. Okay, now saya sembang sikit je paya bakau ni. Nanti saya share kat awak tau. Now, okay, paya bakau ni awak ingat paling depan sekali nama spesies tu kita panggil dia adalah Avicenna gassonariatia. Okay, jap, saya tak nak ambil ni. Saya ambil yang, sekejap this one. Okay. Oh, sebelum saya ni. Dia kata dekat sini, tadi kita kata faktor biosis adalah faktor benda bukan hidup. So katakanlah kalau awak nak daki gunung, which is katalah Gunung Kinabalu. Bukan makin ke atas tu sebenarnya bilangan organisma dia makin sikit tau. Makin ke atas bukan makin banyak tak. Makin ke atas sebenarnya awak nak tahu, saiz tumbuhan dia makin kurang, kepadatan tumbuhan makin kurang. Dan kandungan oksigen dia sebenarnya adalah semakin kurang. Makin dekat atas ni sebenarnya kita nak kata kelembapan berkurang. Tekanan atmosfera adalah rendah. Kandungan oksigen adalah rendah. So nyatakan kesan faktor abiosis, kesan makin ke atas, soalan ni tanya makin ke atas. So semakin ke atas, kelembapan dia adalah semakin rendah, tekanan adalah semakin rendah, kandungan oksigen juga adalah semakin rendah. Okay, right. Now, kita nak tengok yang ni, pokok bakau. Okay, kita belajar satu je ekosistem, which is adalah ekosistem paya bakau. So dekat paya bakau, ekosistem paya bakau ni, kita pecahkan kepada 3 zon. Zon hadapan, zon tengah, zon belakang. Zon hadapan adalah zon yang paling kuat sekali. Okay, dia tahan dengan ombak. Sebab dekat hadapan tu, bayangkan ni pantai, dia akan hentam kat sini. So, zon pertama ni biasanya spesies tu adalah yang paling kuat sekali. Sebab dia boleh tahan ombak dan juga tanah dia sangat lembut. So, zon yang paling depan ni kita panggil spesies yang boleh duduk dekat zon depan ni apa? AS. Avicenna dengan Sonaratia. So, apa ciri-ciri Avicenna dengan Sonaratia? Dia ada akar yang boleh bernafas. Yang boleh bukan. Akar yang boleh menjalankan pertukaran gas. Sebab kandungan oksigen dia dekat kawasan ni adalah rendah. Kalau zon tengah, yang tinggal dekat sini, spesies ni kita panggil dia sebagai Rhizophora. Okay, sistem akar dia adalah terkangkang, akar jangkang. Dan tanah dia dekat sini padat sikit. Kalau sini adalah lembut. Belakang, spesies kat sini kita panggil adalah Bouguera. Dia punya ni, kita panggil dia besar. Akar bani. Ini adalah zon belakang. Kalau ini adalah zon tengah, sini adalah zon hadapan. Allahu Akbar. Mariana. Hadapan. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa tak nak? Tak nak kawan? Astaghfirullahalazim. Okey, hadapan. Berdasarkan Raja 10.1, nyatakan satu komponen biosis dan komponen abiosis. Kalau biosis, kita kata benda hidup. Pokok bakau, ular, ni ular, ketam. Abiosis, keamatan cahaya, kelembapan ataupun pH. Bandingkan. Kalau bandingkan, soalan bandingkan, basically korang kena bagi persamaan dan juga perbezaan. Okay, apakah dia punya persamaan?
Persamaannya adalah kedua-duanya adalah tumbuhan halofit. Persamaan kedua, dia terdedah kepada keamatan cahaya yang tinggi. Okey, perbezaan. Tadi kita kata, kalaulah dekat depan, nama spesies Avicenna cineretia. Kalau zon tengah adalah Rhizophora. Kemudian kalau Avicenna dengan cineretia, tanah akar dia adalah Pinophotophore. Kalau sini tiada Pinophotophore. Kalau sini sisa akarnya luas, sini adalah jangkang. Luas tu maksudnya banyak. Jangkang tu terkangkang. Okay. Right. Now, barulah saya nak masuk soalan this one. Okay. Soalan terakhir Perak. Let's go. Trial Perak. Perak. Alamak. Subhanallah. Trial Perak. A. B. C. D. Okay. Launch. Species R sejenis tumbuhan paya bakau yang tumbuh di zon yang terletak ke darat. Kalau darat maksudnya belakang. Darat tu maksudnya bukan tempat kawasan air. Dah kawasan yang kering. So, antara berikut apakah ciri bagi spesies R? So, kalau dia kata darat je, awak tahu ini belakang. Jauh ke daratan. Kalau kata jauh ke daratan, maksudnya ini zon belakang. Zon belakang, ingat tumbuhan tu namanya adalah Bougueria. Dia punya akar bani besar. Yang bercabang luas tu tadi mana? Okay. So, Dia kalau salah juga tertahu lah. Come on. Tak boleh salah lah. So, kalau akar yang bercabang luas tu tadi bukan ni ke? Kalau berjangkang selirat, ini adalah Rhizophora tengah. Rhizophora. Pinophotophore adalah Avicenna cineretia. Kadang-kadang dia sebut soneratia tau. Salah je Avicenna dengan soneratia. Sorry. Bani Bougueria. Okay, bani ni belakang. Zon belakang. Pinophotophore hadapan. Kangkang, jangkang, ini zon tengah. Bercabang luas ni saya rasa bercabang luas ni kalau saya tak silap ini hadapan lah. So ada 10 orang vote. Okay, tak ada orang yang vote A, tak ada orang yang vote B. Okay, tahniah. Tapi ada orang yang tervote C. Jawapan yang betul sebenarnya adalah D. Okay, sebab dia kata adalah daratan. Kalau daratan maksudnya dia paling belakang. Right, now, wow. Pemeliharaan. Okay. Oh, yo. Ini, saya ambil ni lah. Okay, pemeliharaan. Cara kita menjaga alam sekitar. Sekejap, saya pemeliharaan ni saya terang sikit lah. Pemeliharaan. Adakah pemeliharaan kat sini? Saya rasa tajuk pemeliharaan tu dekat tajuk bab this one, kan? Try Negeri Sembilan ni, ini adalah dalam tajuk biodiversity bab 8. Okay, ni. Okay, now. Sekejap. Now, cara kita nak jaga biodiversity. Cara kita nak jaga, kenapa kita perlu jaga biodiversity? Pertama, dia adalah sumber makanan. Kedua, nak melihara keseimbangan alam. Ketiga, adalah kepentingan dia adalah untuk memelihara spesies. Okay, nak pelihara spesies ada 2 cara. Satu kita panggil dia adalah sebagai ex situ, satu adalah in situ. Kalau ex situ maksudnya awak ada nampak orang hutan dekat hutan. Kita letak orang hutan tu, kita letak kat zoo. Kita pindahkan dia. Kalau ex situ kena exit pindah tempat lain. Kalau in situ dia duduk situ. Maksudnya orang hutan tu duduk kat hutan. So kita jaga hutan tu. Kita pelihara hutan tu. Kita watakkan dia sebagai hutan. Hutan taman negara something macam tu. So cara kita nak jaga biodiversity kita ada 2. Satu in situ, satu ex situ. Kalau in maksudnya kita maintain hutan tu. Kalau ex situ maksudnya kita pindahkan tempat lain. Contoh awak ada pokok posan ni kita pindahkan dia kat taman herba. Okay. So kat sini soalan dia adalah in. Tengok
Berikut yang manakah satu kita panggil dia sebagai in situ? Adakah Taman Negeri Endau Rempin, Taman Laut Pulau Tioman, Taman Botani Pening ataupun Taman pula Zoo Negara. Uh, so ini adalah Trial Negeri Sembilan. Trial Negeri Sembilan. So kita ada A, B, C, D. Okay, kita launch. Ingat, X itu export, pindah ke tempat lain. In situ kita maintain kat situ. Still in there. So, antara berikut yang manakah contoh pemeliharaan? Maksudnya pemeliharaan ni kita jaga kita punya biodiversity. Nak jaga ada dua. Satu in situ, satu ex situ. In, stay, maintain. Maintain. Kalau X kita exit, kita pindahkan dia ke tempat lain. So, jawapan yang sesuai. Adakah 1 dan 2? Adakah 1 dan 3? Ataupun C, 2 dan 4? D, 3 dan 4? Which one yang jawapan yang sesuai? Ini sepatutnya soalan nombor 10, bab 10 saya rasa ni. Sebab tu jawapan bab 8, 9, 10 ni dia memang akan campur tau je soalan tu. Sebab tu kalau awak nak belajar, awak belajar tema. Terus je tema. Okay, right. So ada 9 orang vote. Ha 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 ha. Okay. Alright, ada 9 orang vote. So, Taman Negeri ni adalah hutan simpan tau. Taman Laut pun sebenarnya adalah hutan simpan tau. Bukan hutan simpan. Dia adalah kawasan yang memang kita wartakan tak boleh buat apa-apa kat situ. Kemudian Taman Botani Pening tak. Taman Botani tu kita ambil pokok kat tempat lain kita tanam. So, botani ni bukan tau. Botani ni adalah macam taman bunga je. Kita letak banyak tumbuhan. Kita ambil kat tempat lain kita tanam. So, kalau kita kata in, kita stay kat situ. So, jawapannya adalah 1 dan 3. Subhanallah, 1 dan 2. So, B. Kalau ni, ini kan. Yang Taman Botani ni ex situ sebenarnya. Pemeliharaan ex situ. Ini also adalah ex situ. So, jawapan betul adalah A. Now, last sekali. Okay. Dalam tajuk ni, ada satu tajuk sebenarnya kita cerita pasal ni tau. Cara mendapatkan nutrien. Sekejap. Cara mendapatkan nutrien ni, kita panggil dia adalah macam ni. Interaksi antara komponen benda hidup kan. Sekejap. Nutrien. Sekejap. This one. Nutrisi. Apakah itu nutrisi? Ada beza nutrisi dengan nutrien. Cara kita dapat makanan namanya adalah nutrisi. Okay. Nutrisi adalah cara mendapatkan nutrien. Benda yang kita makan, ini nutrien. Saya telan, nutrisi. Okay. So, nutrisi adalah cara organisma memperolehi nutrien. So, kita ada dua. Satu dia buat sendiri, which is kita ada autotroph. Di mana autotroph tu kita boleh pecahkan kepada dua. Satu adalah photoautotroph, maksudnya dia guna cahaya matahari. Kalau chemoautotroph, dia pakai bahan kimia. Okay. Apa beza autotroph dengan heterotroph? Kalau autotroph, dia buat nutrien makanan sendiri. Nutrien sendiri. Dia buat boleh sintesis nutrien sendiri. Sintesis nutrien sendiri. Kalau heterotroph, dia dapat nutrien dari organisma lain. Contoh saprotroph dia dapat daripada bangkai-bangkai atau yang dah mati. Kalau kita adalah holozoid, kita makan organisma lain. Kalau parasit, dia sedut perumah. So ingat, nutrisi adalah cara mendapatkan nutrien. Kalau dia boleh buat makanan sendiri, namanya adalah autotroph. Autotroph ada dua. Kalau dia melibatkan cahaya matahari, namanya photoautotroph, which is tumbuhan hijau. Kalau bakteria, kita panggil dia adalah chemoautotroph. Kalau heterotroph, dia dapat nutrien pada makan organisma lain. So, heterotroph pula kita boleh pecahkan kepada dua. Tiga, saprofit,
Holozoik dan satu lagi adalah parasit. So kita tengok soalan this one. Soalan trial negeri 9. Organisma ini mempunyai tenaga yang melalui pengoksidaan bahan tak organik seperti hidrogen sulfida, amonia melalui kemosintesis. Kemosintesis ni maksudnya dia guna bahan kimia. Okay, so apakah jawapan sesuai? Adakah A, B ataupun C? Saya trial negeri 9. Sekejap, dia senang je. Habis tau soalan ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi join kelas. Tak masuk banyak pun, sikit pun tak apa tau. Jangan awak rasa alam masuk tak ada beza pun masuk tak faham. Jangan fikir macam tu tau. Awak masuk ni je pun dah dapat pahala. Pahala awak lebih banyak daripada orang yang tak nak join. Tapi for those yang tak join tu, saya husnuzon maybe line tak cantik kan. So nanti kita share recording. Okay, try lagi 9. Organisme, ingat, apakah itu nutrisi? Nutrisi maksudnya cara mendapatkan nutrien. Nutrisi maksudnya cara dapatkan nutrien. So nak cara dapat nutrien ada dua cara. Satu adalah autotroph. Satu adalah hetero. Manakah padanan yang betul? Okey, autotroph, autotroph, nitrobacter. Nitrobacter ni tadi yang kita jumpa. Nitrobacter ni yang dapat tukar ni. Kalau saya tak silap, nitrobacter yang dapat tukar nitrit menjadi nitrat. Saprotroph, dia kata yang betul, kulat. Manakah betul? Tapi dia kata dia bergantung pada statement atas dia. Ini. Organisma ini memperoleh tenaga melalui pengoksidaan bahan organik melalui amonia. Oh, ke nitrobacter ni yang tukar amonia lah kot. Oh, salah lah. Amonia menjadi nitrit, ini nitrobacter. Oi, banyaknya tajuk ni, subhanallah. Oh, betul lah. Mula-mula dia dapat daripada apa? Daripada amonia. Okey. So, apakah jawapan dia? So, dia kata, teka dulu. Haha. Alright, so ada 5 orang yang vote. Jawapan yang betul sebenarnya dia bergantung, ni semua jawapan tu betul tau. Jawapan A betul, B betul, C betul. Tapi soalan ni dia bergantung kepada pernyataan di atas. Dia kata organisma ni dapat tenaga asalnya adalah daripada amonia. So mana satu antara organisma ni yang ada terlibat dalam amonia? Adakah nitrobacter, tumbuhan hijau ataupun kulat? Tiga-tiga ni jawapannya betul. Tapi dia berdasarkan statement di atas. So which one yang memperolehi tenaga daripada amonia melalui kemosintesis? So jawapan yang betul adalah A, tahniah. Sebab dia melibatkan amonia. Kalau autotroph, cahaya. Kalau sapro daripada benda mati, haiwan mati. Tapi ayat dia dekat sini adalah amonia. So kalau amonia siapa dulu? Amonia sebenarnya mendapatkan kemosintesis. Sebab kemo ni adalah bahan kimia. So jawapan yang betul adalah A. Alright, tahniah. Terima kasih kerana sudi join kelas. Saya nak ucapkan thank you. Maaf atas segala salah dan silap. Okay. For those yang join kelas, thank you so much. Okay. Kita akan buat kelas lagi sekali. Satu lagi hari Rabu. Okay. So, saya tak ada 2 hari tau. So korang belajar sendirilah. Okay. Saya kena buat kelas sebab kita sekarang dah start dengan padat. Okay, saya nak minta maaf atas segala salah dan silap. Okay, Assalamualaikum. Thank you semua orang. Nanti saya share recording semua.